Alamak, jersey Aston Villa ni rupanya ada sponsor judi. Kau perasan tak? Parley dah buang dah sponsor judi ni. Kalau korang nak tahu cara nak buang sponsor judi, sponsor arak ke, korang boleh tonton video ni sampai habis. Okey, kita perlukan barang-barang ni. Mula-mula kita spray guna vinyl remover, lepas tu kita kikis pakai sudu. Kita spray bahagian dalam dan kikis pakai sudu. Satu persatu huruf tu kita kena kikis. Okey, dalam video ni korang nampak macam senang je yang Parley buat, tapi sebenarnya untuk buang satu sponsor Betano ni perlukan masa dalam 2 jam atau 3 jam. So kalau korang ada nak buang logo arak ataupun logo judi dekat jersey, korang boleh hantar baju dekat Parley Terrafish. Okey, ini yang dah ke fasa buang huruf yang last. Kita dah buangkan sampai habis. Dia punya jersey gam-gam dia masih ada. So korang kena buat next step, iaitu korang kena buat lagi sekali, buang pakai vinyl remover, lepas tu korang kena kikis lah, buangkan gam-gam tu, okay, sampai habis. Dan next sekali korang just letak air panas yang menggelegak bagi gam tu nipis, dan korang letak thinner guys, thinner. Lepas tu korang boleh lah kikis pakai sudu. Ulang proses letak air panas ni sampailah gam-gam tu hilang, macam tu guys. So kalau korang nak hantar JC, hantar je dekat Parley.